Seronok sangat Risda Negeri Pahang datang melawat kebun. Alhamdulillah semalam kita dapat kunjungan tetamu dari Risda Negeri Pahang dan Risda Daerah Temerloh. Jadi sampai-sampai je kita mula briefing dulu tentang kita punya planning kebun kita punya sejarah, apa yang kita telah buat, sedang buat dan akan buat. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan mendengar celoteh saya. Kita bawa pula jalan-jalan ke kebun. Kita tengok apa yang kita dah briefing tadi dan kita tengok depan mata. Buat pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana, projek fertigasi pari yang kita buat kemarin adalah bantuan daripada agro makanan yang Risda bagi. Jadi program agro makanan ni adalah salah satu inisiatif Risda untuk membantu pengemudi kecil meningkatkan penghasilan dan pendapatan melalui bidang pertanian selain daripada sumber getah. Alhamdulillah rezeki dah keluar hasil pertama. Rezeki alhamdulillah cili kita merah-merah baru petik, kita pekik-pekik, kita nak bagi kepada wakil Puan Syuhaida dan Encik Baharudin untuk dikongsi bersama staf Risda yang lain. Bak kata untuk tua dulu tetamu ni rahmat. Kita cuba yang terbaik untuk layan sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi Risda Negeri Pahang dan Risda Daerah Temerloh. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Terima kasih Risda.